Tiada bidaan rasmi lagi setakat ini, tapi perbincangan aktif sedang berjalan. Assalamualaikum dan selamat datang semula ke channel Hisham Football Talk. Seperti biasa, aku di sini untuk memberi kemas kini tentang pasaran perpindahan pemain. Banyak benda nak dikongsikan pada hari ini. Pasaran perpindahan tengah panas, kita akan sembang dari Man City ke Vitor Gyökeres dan termasuk Jordan Hato, pertahanan muda dari Ajax. Jom kita mulakan. Saya mulakan video hari ini tentang kemas kini mengenai Jordan Hato dari Ajax, nama yang telah saya sebut selama beberapa bulan. Tetapi pada minggu ini selepas Chelsea gagal mendapatkan khidmat De Hudson yang berpindah ke Real Madrid, mereka kembali semula membuat panggilan dan bertanya tentang situasi Hato. Arsenal pun sama, kedua-dua kelab berminat dengan pemain muda ini. Dalam seminggu yang lepas, Chelsea buat panggilan. Arsenal pun kembali menghubungi wakil Hato dan untuk mendapatkan segala-gala maklumat yang lebih lanjut tentang pemain tersebut. Pemain ini memang sesuai dengan profil yang dicari oleh kedua-dua kelab untuk musim panas ini. Jadi, kita tunggu, kita sabar dan kita lihat perkembangan tentang situasi perpindahan ini dan perbincangan perpindahan ini. Tetapi setakat ini apa yang saya boleh katakan, belum ada sebarang perjanjian ataupun rundingan lanjut yang sedang berjalan. Kita tengok apakah yang akan terjadi mengenai situasi tersebut. Dan Man City pula sangat sibuk sekarang. Seperti kita tahu, mereka banyak melakukan urusan perpindahan dengan sangat-sangat cepat dan menandatangani pemain-pemain yang berkualiti seperti Bettinelli, Tijjani Reinders, Ryan Cherki dan juga Ryan Enoy. Jumlah yang telah dibelanjakan oleh City boleh dianggarkan sekitar 180 juta euro untuk 4 pemain. City juga sedang berusaha untuk menandatangani Nathan, bakat muda yang juga diintai oleh Aston Villa. Apakah yang terjadi dengan Aston Villa? Pada Januari yang lepas, Arsenal, City, Girona yang berada di bawah naungan City Group dan Villa bersaing untuk mendapatkan pemain tersebut. Villa hampir dapatkan pemain muda tersebut, tapi kegagalan layak ke Liga Juara-Juara telah menyulitkan kewangan mereka. Jadi City kini kembali marah dalam rundingan mendapatkan pemain tersebut. Pemain ini sudah ke Manchester pada beberapa bulan lalu dan berbincang dengan City. Perancangannya, langkah pertama ke Girona, kemudian masa depan di Man City. Xavier Nepal ialah salah satu bakat besar dan akan jadi salah satu aset yang sangat penting untuk City Group, Girona dan Man City. Sekarang kita masuk pula mengenai bab yang semakin panas. Vitor Gyökeres, apa cerita dengan Vitor? Ada pergian mulut antara ejen Vitor dan Sporting sejak musim panas lepas. Sporting setuju untuk lepaskan dia dengan bayaran lebih kurang sekitar 65 juta euro plus ons pada musim panas 2025. Kenapa tak minta 1 juta terus? Sebab mereka hormat pada Vitor. Dia boleh pindah pada musim lepas, tapi dia tetap setia dengan Sporting. Jurulatih mereka pun berhenti pada bulan November dan Vitor tetap kekal di situ. Hasilnya, Sporting menang Liga, menang Piala. Musim yang sangat luar biasa untuk Vitor. 63 gol, 10 bantuan jaringan, sangat-sangat luar biasa. Tapi hari ini Presiden Sporting telah umum secara terbuka dia takkan terima 65 juta euro sebagai harga tetap untuk penyerang tersebut. Dia nak lebih. Katanya bukan dekat 100 juta tapi mesti lebih daripada 65 juta euro. Vitor tidak gembira, kecewa di media sosial. Dia telah buang semua kaitan dengan Sporting dari Instagram beliau. Nampaknya dia mengharapkan dilepaskan dengan lebih mudah pada musim panas ini. Tapi ia tidak menjadi kenyataan setakat ini. Tiada bidaan rasmi yang diterima, tapi Man United telah membuat panggilan pada minggu lepas, untuk minggu lalu dan minggu ini untuk faham tentang situasi syarat kewangan dan sama ada masih boleh cuba dapatkan pemain tersebut selepas mereka gagal layak ke Eropah. Tiada bidaan rasmi lagi setakat ini, tapi perbincangan aktif sedang berjalan. Dan kita juga perlu tahu bahawa Vitor masih lagi berada di dalam senarai Arsenal. Sekiranya perpindahan Benjamin Sesko tidak menjadi. Dan buat masa ini, perbincangan untuk Sesko pun sedang berlangsung dengan sangat-sangat lancar. Tiada sebarang masalah. Tapi Vitor masih jadi plan kedua. Okey geng, hampa bagi tahu aku pendapat tentang cerita-cerita yang aku kongsikan ini. Aku tunggu komen-komen hampa di bawah ni. Jangan lupa tekan like dan share video ini. Hidupkan loceng, notifikasi dan subscribe channel ini untuk mendapat update terbaru mengenai pasaran perpindahan pemain. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.